Hai, selamat pagi. Topik hari ini adalah kenapa barang kemas kurang sesuai untuk dijadikan pelaburan jangka panjang berbanding dengan emas 999 Gold Bar daripada MAE Oro Design. Ada 4 sebab. Sebab yang pertama adalah harga per gram yang sangat mahal. Rata-rata harga barang kemas yang ditetapkan oleh pekedai-pekedai ataupun peniaga-peniaga emas di pasaran adalah 10 ke 15% lebih mahal berbanding harga emas Gold Bar emas pelaburan. Ini terjadi kerana biasanya harga tersebut telah pun termasuk kos upah emas perhiasan tersebut. Nombor dua adalah kadar susut nilai yang sangat tinggi. Susut nilai barang kemas kebiasaannya melibatkan 25% ke 40%. Manakala susut nilai Gold Bar kebiasaannya kurang daripada 10% untuk emas pelaburan 999. Nombor tiga, kos upah yang dimanipulasi. Kebiasaannya ia melibatkan kedai-kedai tertentu di mana lagi rumit ataupun lagi halus hasil kerja tangan sesuatu barang kemas tersebut, maka lagi tinggi kos upah. Untuk Gold Bar tiada kos upah kerana cara buatannya sangat simple berbanding dengan barang kemas. Yang keempat, semakan harga untuk barang kemas sangat lambat. Apabila harga emas global turun, harga barang kemas di kedai masih lagi belum turun harga kerana biasanya pekedai-pekedai akan menunggu dan lihat hingga penurunan harga tersebut betul-betul ketara, baru mereka akan turunkan harga. Akan tetapi untuk Gold Bar, apabila harga emas dunia terus jatuh, dia akan terus turunkan harga mengikut harga emas dunia. Itu saja tuan-tuan dan puan, 4 sebab kenapa kita kurang sesuai barang kemas sebagai ejen pelaburan kita. Lebih sesuai simpanan Gold Bar berbanding barang kemas jika kita memilih untuk melabur dan masa panjang dalam emas. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.